Dalam Al-Quran, Allah ada berfirman dekat surah Al-Ma'idah, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ajaran Allah. So daripada ayat ni kita boleh dapatlah yang kita kenalah berusaha untuk tolong-menolong antara sama kita. Dan Ana rasa daripada ayat ni kita boleh dapat yang kita antara cara lah kita boleh tolong orang ialah dengan sukarelawanan. Jadi apa aktiviti sukarelawan yang kita boleh buat? Apa kata kita menyantuni warga emas? Kenapa kita kena menyantuni warga emas? Kita bermasa jadi itulah masanya untuk kita hargai usaha mereka dengan menyantuni mereka. Apa lagi selain itu? Kita boleh menyantui budak-budak kecil. Kita menyantui budak kecil, kita boleh rasa sabar, boleh tambah rasa sabar, dan kita boleh menjadi orang yang ibu dari orang. Okey, jom. Kawan-kawan, mari lagi. Kami akan mencantikkan sudut ini untuk mereka. Sudut ini bertemakan flora dan fauna. Stay with me, lay here with me. Itu kami juga membuat sedikit aktiviti warna bersama kanak-kanak. Selain itu, kami juga membantu pekerja dinas seni dengan menyapu lantai, membasuh pinggan dan menyediakan makanan. I like me better when I'm with you. Apa nasihat yang Cik Farida boleh bagi untuk remaja-remaja sekarang ni, mengasihi adik-adik kanak-kanak lah senang kata, dan juga macam mana untuk elakkan daripada kanak-kanak ni senang untuk dibuli? Ya, untuk adik-adik sedikit nasihat lah daripada saya. Asasnya kita perlu ihsan dan rahmah. Jadi tak kira lah sama ada pada anak ke, pada orang tua ataupun sahabat kawan. Jadi bila kita ada sifat itu, insyaAllah kita pun terhindarlah daripada menjadi mangsa buli ataupun dibuli lah. Assalamualaikum Mak Teh. Mak Teh sihat? Sihat gini. Jom kawan-kawan kita masuk. Mak Teh ada masuk ke dalam dia muda lagi, macam-macam lagi. Sekarang ni tak gini lah. Cuma saya nak main dulu. Saya tak ingat nak belajar. Ingat main tu, dia malam main tempat pukul 1, pukul 2. Tak ingat masa main tak pun tu. Tak nak ingat belajar kan. Belajar tu masa depan. Masa-masa pun tu, mana ada itu semua. Tak ada handphone ni, semua tak ada. Hidup juga sekarang ni dah jumpa, kita nak main pun kita dah pandai kan, boleh main. Kalau ilmu kita boleh cari, Datuk nak pergi sekolah, malu dah rasa Datuk nak sekolah tu. Nanti kata jalan ni orang tua ni dah nak mati, nak naik kat tangga pun tak kuat nak sekolah dia. Daripada ni dah sekolah cari ilmu. Itu bekal masa depan. Yang sekolah ni ingatlah masa sekolah. Itu masa depan ilmu tu. New York City. Do not know who I am, to know that to be drunk in the love and news. Pakai santan asli. Wah, ini ke bilik Mak Teh? I knew from the first time, I stayed for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. If we let the days pass us by, I might get to